Sebanyak 10 buah pasar awam di negeri Kedah telah dipilih bagi program Pasar Patuh yang bertujuan membina persekitaran perniagaan tersusun, beretika dan memberi perlindungan secara optimum kepada para pengguna. Melalui inisiatif tersebut, Pasar Awam Pokok Sena dijadikan projek rintis dan akan diteruskan ke Pasar Besar Alor-Star dan Pasar Jitra. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Kedah, Encik Muhammad Nizam Jamaluddin berkata, program Pasar Patuh merupakan salah satu inisiatif KPDN untuk memperkukuh budaya pematuhan perniagaan, sekaligus memastikan ekosistem perdagangan negara kekal kondusif, berintegriti dan telus. Kita punya approach adalah awareness. Di mana kita jadikan dia macam anak angkat tu. Jadi kita mendidik dia, bagi dia patuh betul-betul. Semua orang datang sini dengan senang hati dan boleh membeli belah dengan harga yang terkawal. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam majlis perasmian program Pasar Patuh 2025 peringkat negeri Kedah yang telah dirasmikan oleh Datuk Bandar Alor-Star Yang Berbahagia Datuk Haji Abdul Ghaffar Yahya. Tambah beliau lagi, Pasar Awam Pokok Sena telah dipilih sebagai lokasi pertama projek rintis sebelum program itu akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara.